Assalamualaikum guys. Topik seterusnya, ketagihan yang tak sedar. So tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya semua benda yang kita lakukan macam FY ceritakan dalam video yang sebelum ini kan, dia berlaku dengan melalui empat proses lah, iaitu proses 4P yang FY dah terangkan tu tadi kan. Iaitu satu pengisian, nombor 2 pengulangan, nombor 3 pengukuhan dan nombor 4 adalah penerapan. Nilai-nilai, sifat-sifat, sikap-sikap, prinsip-prinsip terbentuk dengan proses 4P ni tadi. So kadang-kadang kan, bagi orang yang sedar, dia tahu proses 4P ni, jadi dia boleh gunakan proses ni untuk advantage diri dia. Dia boleh masukkan sikap yang baik kan, dia boleh empat proses ni. Dia boleh jadi masukkan skill yang baik dengan 4 proses ni. Dia boleh masukkan ilmu yang baik dengan 4 proses ni. Ni cerita dia tuan-tuan puan. Dia boleh jadi pakar dengan 4 proses ni tadi kan. So bagi kebanyakan kita tak sedar, kita tak tahu apa yang berlaku dalam diri kita kan. So apa jadi tuan-tuan puan? So dalam kes ini kan, kita buat benda tu tanpa kesedar. Contohnya lah, katalah kita daripada kecil kita dikenalkan dengan iPad. Jadi kita last hari-hari tengok iPad, tengok gadget kan, sampai kita dah lupa buat benda lain. Kita dah ketagih kan. So ada orang yang ketagih dengan Roblox, ada orang ketagih dengan ML, ada orang ketagih dengan PUBG, ada orang ketagih dengan benda-benda yang semua dalam gadget tu tadi. Ada orang yang ketagih dengan TikTok, ada orang yang ketagih dengan Facebook kan. Sebab dia kena gadget ni tadi. Dia tak sedar lah. So ada pula yang ketagih dengan Netflix. So hari-hari nak kena tengok filem kan, sampai habis filem-filem yang kat Netflix tu ada. Sebab ketagih tanpa sedar selepas proses yang kita yang saya terangkan tadi, proses 4P ni tadi kan. Jadi ada pula orang yang ketagih dengan K-pop, ketagih dengan artis, ketagih dengan bola sepak, EPL kan, hingga kan semua game EPL nak pergi tengok kan. Macam-macam tuan-tuan. Itu tak apa lagi lah. Itu benda-benda yang harus lah kan. Ketagih naik basikal tiap-tiap minggu, ketagih jogging tiap-tiap hari, ketagih exercise tiap-tiap hari, ketagih pergi gym kan. Macam-macam ketagihan yang berlaku disebabkan kerana ni dalam sedar dan tak sedar. Dan yang tak bagusnya lah ketagih benda-benda yang haram lah tuan-tuan. Ketagih dalam arak, ketagih dalam clubbing, ketagih dalam dadah dan sebagainya. So benda-benda ni tuan-tuan kan, kalau dah masuk dalam lubuk tu kan, lubuk ketagihan ni, susah nak keluar lah kan. Ketagih dengan porno, dan ada juga orang yang ketagih dengan makanan kan, nak makan. So cerita tuan-tuan, dah masuk memang susah nak keluar. So fikir-fikirkanlah, kena faham apa yang masuk dalam diri kita, baik tak baik, dan kalau tak baik kita kena keluarkan lah. Itu saja. Wallahualam. Assalamualaikum. Bye.